Okey, dan seterusnya soalan yang keempat saya silakan. Siapa? Soalan yang keempat, Permatang Pasya. Terima kasih. Sila jawab. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih juga pada ahli kawasan Pematang Pasir bagi soalan yang diajukan. Datuk Seri Yang di-Pertua, Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui Jabatan Pengairan dan Saliran iaitu JPS, Majlis Bandaraya Seberang Perai iaitu MBSP serta agensi teknikal lain terus melaksanakan langkah bersepadu bagi menangani isu banjir kilat di kawasan luar bandar seperti Bukit Merah dan Pematang Pasir. Usaha ini dilaksanakan di bawah Rancangan Tempatan Banjir Pulau Pinang sebagai komitmen negeri menghadapi perubahan iklim dan hujan luar jangka. Teras utama penanganan banjir iaitu pendekatan kerajaan negeri berasaskan 3 teras utama, iaitu yang pertama, mitigasi fizikal dan kejuruteraan, di mana projek berskala besar iaitu terdapat 14 projek tempatan banjir berskala besar di seluruh seberang perai yang sedang dilaksanakan dengan nilai hampir 1 bilion. Pengoperasi sistem canggih di mana MBSP mengoperasikan sistem inflows, mohon izin Yang di-Pertua, Integrated Flood Operating System, bagi mengawal aliran air hujan secara masa nyata melalui rumah pam di kawasan berisiko tinggi seperti Taman Sri Rambai dan Chai Leng Park. Kerja penyelenggaraan di mana kerja-kerja fizikal seperti mendalam dan melebarkan parit, membina tembok penahan tebing dan menaik taraf culvert dilaksanakan secara berterusan untuk mempercepatkan aliran air. Yang kedua, Datuk Seri Yang Pertua, pemuliharaan dan tindakan awal. Pendekatan Grey-Green Integrated di mana kerajaan negeri menggunakan pendekatan gabungan kejuruteraan moden dan pemuliharaan alam semula jadi, sistem saliran dinaik taraf manakala kolam takungan, taman resap hujan dan kawasan hijau dibina untuk mengurangkan limpahan permukaan dan meningkatkan penyerapan air semula jadi. Ramalan dan amaran awal, sistem pengurusan hujan dan tahap air negeri digabungkan dengan program ramalan dan amaran banjir negara bagi memberi maklum awal kepada penduduk. Penguatkuasaan dan kesiapsiagaan di mana MBSP memperketatkan penguatkuasaan terhadap pembangunan tidak terkawal dengan tindakan kompaun. Selain itu, agensi penyelamat dan komuniti diperkukuh melalui penambahbaikan prosedur operasi standard iaitu SOP, pembukaan pusat pembinaan sementara iaitu PPS. Dan yang ketiga, peralihan ke arah pembangunan hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Penekanan ini diberikan kepada infrastruktur berdaya tahan iklim dan pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui. Melalui Pelan Tenaga Negeri Pulau Pinang dan Agenda Hijau 2030, negeri mensasarkan sekurang-kurangnya 10% tenaga elektrik dijana daripada sumber boleh diperbaharui menjelang 2030. Termasuk pemasangan sistem solar di empangan dan bangunan kerajaan. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Terima kasih. Nak menambah kan? Boleh. Sila. Terima kasih Tuan Ketua. Masalah tu belum masih di Matang Pasir, masih macam dulu juga. Tapi masih tak ada perubahan lagi. Jadi perkara tu berlaku sampai sekarang, banjir kena ada perahu. Okey, terima kasih kepada ahli kawasan Pematang Pasir. Untuk pembangunan infrastruktur yang dibuat sekarang ni, kita memberi penekanan kepada masalah tempatan banjir tersebut, dan kita dah memasukkan salah satu inisiatif itu juga termasuk dalam mitigasi fizikal dan kejuruteraan serta pemulihan dan tindakan awal, di mana kita akan buat pendalaman dan pelebaran parit bagi mengurangkan takungan air, dan kita nak bagi saliran air tu berjalan dengan lancar. Itu inisiatif yang pada masa sekarang ni untuk kita lakukan. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Lebih kurang lah macam itu. Boleh tambah lagi? Boleh. Ya betul. Sekarang sekarang masih lagi banjir yang berlaku ni di Parit Busuk, yang kita memerlukan longkang yang besar, tapi dah hampir 8 tahun masih macam biasa lagi. Tak ada pam, tak ada apa lagi.
Jadi perkara tu berlaku setiap kali ada mesyuarat berbangkit, tetapi tak ada lagi untuk awasi banjir di Matang Pasir, itu Bukit Indah Muda dan Matang Rawa. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih pada Ahli Pematang Pasir. Okey, seperti mana yang saya jelaskan tadi, kita terdapat 14 projek untuk tebatan banjir, di mana projek ini kita lakukan bagi mengawal aliran air hujan secara masa nyata, di mana kerja-kerja fizikal seperti mendalam dan melebarkan parit seperti yang saya katakan tadi. Okey, dan pendekatan grey grid integrated seperti yang tadi juga yang saya katakan, kawasan hijau akan dibina bagi mengurangkan limpahan permukaan, dan ramalan serta amaran awal banjir melalui sistem pengurusan. Yang ni kita akan buat ramalan dan signal amaran, yang dipertua, melalui masa nyata, dan penguatkuasaan dan kesiapsiagaan daripada NBSP sendiri untuk memperketatkan penguatkuasaan tersebut. Jadi apa yang Ahli Pematang Pasir persoalkan ke tadi, kita akan ajukan dan masukkan kepada masyarakat akan datang, kerana sebelum-sebelum ni memang dah ada soalan itu diajukan dan ditanyakan mengenai isu tebatan banjir kilat. Jadi kita akan usahakan untuk yang seterusnya nanti. Terima kasih. Boleh tak bagi tarikh dan bila boleh projek tu akan jalan? Saya tak mau kata bila-bila masa. Jadi saya nak tentukan bila masa dan bila projek tu akan melakukan tahap parit busuk tu, yang sentiasa masih ada rumput-rumput sampai 8 tahun lagi duk ada dekat situ. Belum lagi diubah suai daripada kerajaan negeri, MPSP apa semua, dan masih lagi belalang. Bila banjir berlaku sentiasa air naik. Di belakang rumah akan naik dengan perahu. Hampir 8 tahun lagi. 8 tahun dah, 8 tahun. 8 tahun dalam mesyuarat pun 8 tahun berbangkit, tapi masih belum selesaikan. Jadi saya nak tahu bila masa dan bila selesaikan perkara ni. Baik, Tuan Ketua. Okey, terima kasih Ahli Kawasan Pematang Pasir. Okey, hal tersebut saya kena buat rujukan pada Exco sebelum ini. Exco sebelum ini, kerana saya baru memegang jawatan ini dan saya perlu membuat rujukan serta semak balik kertas kerja Exco sebelum ini. Jadi saya tidak boleh memberi tarikh yang tepat dan tidak boleh menjanjikan secepat mana mungkin, sebab kita perlukan kerjasama daripada pihak-pihak agensi yang tertentu dan perlu semak kembali kertas kerja yang lama. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Terima kasih. Lebih kurang macam itu. Baik. Sebab kadang-kadang ada masalah yang lama, dia akan ditanya lebih lah.